Tuan-tuan dan puan sekalian, ni saya nak tunjuk dekat anda router terbaru daripada Asus. Inilah dia Asus ROG Rapture GT BE 19000 AI. Saya baru buat unboxing tadi. Anda tengok nah, dia punya plastik kat antena ni pun saya tak buka lagi. Okey, tapi saya nak tunjuk benda pertama dekat anda nah. Router ni memang besar betul. Okey, nak bagi anda nampak perspektif besar tu macam mana. Saya letak tapak tangan saya kat tepi ni tau. Nampak? Itu adalah saiz antena dia. Ni adalah saiz tapak tangan saya. Lepas tu kalau saya letak kat tepi macam ni, nampak tak? Memang router ni memang besar. Tapi sebenarnya kan, kalau anda pernah tengok video-video saya sebelum ni, saya dah review beberapa model yang ROG Rapture GT ni kan sebelum ni. Memang saiz dia ni macam ni lah. Okay, tapi kalau anda first time tengok router ni, saya tunjuk dekat anda lah. Dia ada 2, 4, 6, 8 antena. Ini adalah Wi-Fi 7. Dan kalau kita bercakap pasal Wi-Fi 7 daripada segi bandwidth semua tu kan, dia boleh pergi sampai 320 maksimum lah pendek katanya. Sebesar-besar yang dia boleh pergi. Okey, ni saya tunjuk dekat anda bahagian depan dia. So ni beberapa butang yang kita biasa nak tekan, nak biar WPS ke LED nak on off ke apa ke. Okey, router ni saya tak on lagi, saya tak update apa lagi. Ini baru keluar dari kotak, memang fresh. Saya tunjuk dekat anda dulu lah secara kasar. Okey, lepas tu ni saya tunjuk dekat anda juga untuk yang design ROG Rapture ni kan, model-model sebelum ni pun ada, yang ni yang terbaru pun ada. Dia ada heatsink dekat atas ni. Jadi ini adalah passive cooling, tak ada kipas. So konsep dia adalah, kalau saya tunjuk dekat anda lah, saya angkat router ni. Dekat bawah dia ni memang berlubang. Okey, idea dia udara sejuk akan datang daripada bawah, lepas tu akan keluar daripada atas. Dia ikut macam tu lah idea konsep design dia noh. Lepas tu kalau yang anda tengok dekat sini, nampak kan, ini macam kita boleh nampak macam ada see through macam tu. Kononnya nak bagi nampak macam ada skirt tu kat dalam tu kan. Design ni memang kalau anda tengok model-model ROG Rapture sebelum ni pun memang ada. Jadi router ni saya dapat warna putih ni memang lawa betul. Okey, mari saya tunjuk sikit dekat anda dia punya port lah. Alright. So, apakah port-port yang dia ada? Okey, so kalau anda tengok dekat sini, yang colour biru ni semua, ini adalah LAN port 2.5G. Tu dia. Lepas tu kat tepi ni dia ada satu LAN port 10GB. Okey. Lepas tu kat tepi ni dia ada satu lagi LAN port. Ini LAN port ni dia bagi yang 1GB. Dan lahir sekali dia ada satu lagi port. Dekat sini adalah LAN port 10GB. Tapi yang ni adalah dedicated untuk gaming port. Jadi adalah setting-setting nanti yang kita boleh set kan. Okay, jadi secara amnya router ni dia ada 4 2.5GB punya port, dan dia ada 2 10G punya port, dan dia ada 1 1GB punya port. Banyak ni. Okay, lepas tu dekat sini ada juga sambungan USB Type A, ada yang USB 3, USB 2 semua ni. Jadi bolehlah anda nak cocok benda-benda macam thumb drive ke apa ke untuk nak buat network share dan sebagainya. Macam-macam. Dia ada banyak settings ni. Okay, itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Saya nak tunjuk dekat anda secara awal dulu ROG Rapture GT BE 19000 AI. Lepas tu kan, kalau anda terfikir kan, macam mana anda nak letak router ni atas meja? Adakah nak letak macam ni? Tak, design dia macam ni tau. Ni, design dia gini. Dia punya bucu ni, yang ni kena duduk bahagian depan. So nampak macam tu. Jadi kalau anda tengok daripada depan, nampak gini lah. Semua antena ada visible. Tu dia. Memang mantap. Alright, jadi hari tu saya berjanji dengan anda, kita akan buat testing secara live. Nanti saya akan update semua tu. Lepas tu nanti kita buat live lah. Kita akan test router ni habis-habisan.